Baru-baru ini, rap Joe Flizzo tidak akan menolak peluang kembali menjalin kerjasama dengan Malik susulan timbul desas-desus mengatakan bekas anggota Tupac itu bakal membuat kemunculan semula. Joe atau Johan Ishak 46 tahun bagaimanapun menyerahkan perkara itu di tangan Malik dan sentiasa bersedia untuk kembali bersatu dengan sahabat baiknya. Joe berkongsi perkara itu ketika ditemui di majlis berbuka puasa bersama anak yatim kerjasama Universal Music yang diadakan di Hotel Meridian Petaling Jaya pada Rabu. Dalam pada itu, Joe memberitahu sebelum ini banyak menerima tawaran persembahan bersama Malik, namun aku belum tiba masanya mereka bersatu kembali. Selain itu, Joe enggan mengulas lanjut berhubung hal kemunculan semula Malik dalam industri seni kerana tidak mahu membuat sebarang andaian. Jelas Joe, sekiranya benar Malik mahu kembali aktif, kemunculan penyanyi rap berkenaan memang dinantikan semua peminat muzik hip hop. Malam Februari lalu, Malik atau Khairi Idrin Ibrahim 48 tahun mengejutkan peminat apabila muncul dengan akaun Instagram rasminya iaitu Malik Ibrahim Karma. Untuk rekod, Joe dan Malik menubuhkan kumpulan Tupac pada 1998 dan menjadi antara kumpulan hip hop yang mencipta fenomena. Namun pada 2007, kedua-dua mereka memilih untuk meneruskan dengan kerjaya solo sebelum Malik menghilangkan diri. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Joe dan Malik terus berjaya dalam kerjaya seni yang dibina.